aku nak depo 100 USD cukup tak? Tapi aku tak tahu benda, macam mana aku follow kau je lah. Aku cakap kau withdraw balik kan, kau buatkan demo dulu. Aku tak nak ajar kau langsung. Sampai aku pun tak ada bagi link kat dia. Ada kat kawan-kawan aku yang macam macam senang kan trading ni kan, kau ni kan. Sebenarnya kau jangan pernah percaya dalam social media. Ada je orang tunjuk yang loss kan. Tapi tak semua orang akan tunjuk semua yang apa yang dia loss. Betul. Tak seindah lah apa yang orang nampak dalam You are right. Hello, Assalamualaikum guys. Kita dah masuk ke episod yang kedua bersama dengan Carat Podcast. Dekat sini ada Putra, Hafiz dan juga saya, Hatta. Kita ada tetamu khas yang betul-betul korang mesti kenal je. Dan kita nak korek sikit rahsia dia. Dan tetamu khas kita ni, macam mana Hafiz? Okay, so tetamu khas kita ni hari ni, kalau kita ikutkan background dia, ada juga e-sport dan juga streamer. Tapi dengan cerita sekarang dia macam nak menjadi kepada silent trader lah. Tapi sebelum ni Pak Putra, kita tahu dia pernah recruitkan orang. Cuba kenalkan lah dia. Cuba Janganlah kenalkan dia. lama sangat. Siapakah beliau? Sebelum kita kenalkan dia, Kau tak payah sebelum kau dengar. Dia dah nampak kat aku dah kamera. Apa? Assalamualaikum guys. Nama saya Fatazi. So seperti yang korang tahu, Atta dah cakap aku sebagai apa? Influencer tadi Influencer. Tak ada, aku tak ada gelarkan diri aku ni as a influencer. Content creator, streamers, dan sekarang IB. Itulah untuk diri aku sekarang. So siapa yang tak kenal, itulah diri aku, Fatazi. Apa Pak Putra tanya tadi? datang dari mana tadi? Datang daripada rumah Pak Putra. Soalan Pak Putra. Terlalu busy ke dengan kegiatan sekarang? Mana tahu dari luar, daripada event ke, kita orang menjemput ni, masa terganggu. Oh, okey, faham. Okey, untuk masa sekarang ni aku tengah busy dengan kerja aku, iaitu aku handle untuk community Vamos dekat MPL. Dekat MPL community Vamos. So at the same time aku ada tengah buat dengan real business aku, logistik. Itu je lah kot. Kalau kau tanya aku daripada mana, aku daripada rumah lah. Okey tak. Soalan ni tak, aku tujukan dulu lah dekat Fatazi ni. Right. Kenapa kau tiba-tiba nak belajar forex trading ni? Belajar trading sebenarnya aku dah lama lah. Sebelum aku jadi streamer lagi aku dah tahu pasal trading. Okay. Tapi fokus tu adalah mainan peranan dia lah. So aku dah habis daripada streamer tu, bagi aku 100% fokus untuk trading. Dan aku nampak peluang untuk IB juga, aku buat IB sekali. Betul. So kita tak nak kita punya podcast ni terlalu macam tegang dengan kita punya scene ataupun tanya-tanya je. Fatazi baru je datang ni, kita terus tanya soalan yang panas pula kan. Apa-apa pun kita orang daripada Carat Podcast ni nak terima kasih sebab engkau sanggup luangkan masa tak. Betul tak? Okey, aku bukan apa lah. Cuma aku nak cakap lah. Dalam kau punya scene yang lama tu lah, macam scene gamer kan, aku pun part of gaming punya industri. Yelah, kau caster dulu kan? Yes, aku one of the caster juga. So aku nak tanya kau, apa pendapat kau tentang e-sport yang sekarang ni, dan apa kau rasa yang kau nampak masa akan datang? Kita go through e-sport dulu. Okay, first of all, untuk podcast ni korang akan buat profesional ke santai ke macam mana? Okay, kita nak santai macam lepak santai. Macam lepak mamak lah. Aku nak duduk macam mana pun boleh lah. Okay. So aku boleh duduk macam mana? Boleh. So Pandai tak berkenalan lagi dengan kau ke mantap. So aku memang santainya orang So untuk e-sport untuk e-sport aku nampak dia makin berkembang. Okay. Terutama untuk game-game yang hot seperti Mobile Legend, kita boleh nampak dah banyak dah tournament yang ada kat dalam Malaysia, dan dia tengah fokuskan untuk update untuk korang. Selepas ini atlet gamers ataupun atlet e-sport, diorang akan buat doping. Kau tahu doping? Dia akan doping. Setiap pemain akan kenakan doping dan dia akan terima satu kad memang dia adalah atlet e-sport. So kat situ dah menjadi lebih profesional. Betul lah, kita nampak government dah nak cuba involve dekat dalam dunia e-sport ni kan. Betul, macam kau cakap atas sebelum ni, pada tahun-tahun sebelum ni, kalau kau
join e-sport pada waktu muda mesti kau dah boleh fokus, sebab bila dah berumur ni macam kita kurang pantas sikit lah untuk kita nak melakukan execution walaupun di dalam game kan. Betul tak Fatazi? Bagi 3 game yang kau rasa top lah kat Malaysia. Yang aku rasa top. ML first lah kan aku letak kan. Bagi kau maksud top tu adalah maksudnya ada crowd yang nak tengok. Bila ada crowd yang nak tengok. Atlet tengah main, crowd nak tengok. Oh aku sokong. Okay. Salah satunya macam Vamos ke kan. Salah satunya game man. Katanya game man. Kita akan pilih dah tentunya game mobile. Sebab semua sekarang adalah zaman teknologi dan budak umur anak aku 5 tahun pun dah ada gadget. Betul. So top 1 adalah Mobile Legend, top 2 Roblox. Roblox? Bukan PUBG bukan? PUBG dah kurang. PUBG kau kena pakai handphone yang high end. Baru kau boleh ada main. Ada tournament ke? Apa Roblox? Tak ada tournament. Oh tak ada tournament. Tapi Tapi hype yang dia, hype ramai orang main. Dia sesuai untuk semua usia. Kalau kau tengok ada streamer yang main Roblox, ada banyak view dekat TikTok. So Roblox. Last? Yang last aku rasa untuk POV aku lah. PUBG kot. PUBG lah. Itu the last choice dia lah. So Yes. kalau kita ikut Pak Putra kan, daripada Fatazi ni punya, saya tak tahu lah Pak Putra kenal ke tak Fatazi ni sebelum ni. Kenal lah, pernah tengok dalam stream dia lah. Ya ke? Dulu-dulu Dekat lah. mana? Aku Dekat stream mana? kat mana? Dekat Facebook lah dulu-dulu. Pernah bagi star tak? Apa Pernah bagi nama star? page aku? Fatazi Gaming. Kau selamatkan dia pula. Tak. Oh, Fatazi Gaming kan dia punya nama. Dulu kan aku kan kalau tengok Fatah kan, aku minat scene dia dengan bini dia. Dia tengok orang gelek-gelek kan. Kat situ bini dia datang. Betul. Tarik telinga. Mesti masa kau tengok aku tu kau terasa macam macam diri aku siut. Aku pun takut bini. Mana ada. Ha? Nanti aku tak kahwin lagi. Oh iya ke? Oh, okay. Nanti aku seronok tengok laki kena dengan bini dia. Sekarang? Sekarang. Dia bukan takut. Ini disclaimer Dia bukan takut. Itu salah satu konten. Kita ni laki, kita yang bayar nafkah dia. Mantap Kita lah. yang Tu Pak Putra. bayar rumah, kita yang bagi makan, dia duduk rumah, mana ada dia cari income. Kenapa kita kena takut dengan dia? Kenapa? Kau bagi tahu aku sebab kenapa kita perlu takut dengan dia? Tak boleh tak. Dia perlu takut kehilangan kita, Dah, pun kita takut kehilangan dia. Kita stop. So kalau dia dekat saja ni. aku takut kalau bini dekat. Jap tengah podcast. Tak ada cerita pasal you pun. Tak ada. Tak ada. Ayolah. Nanti cut lah. Okay, nanti kita cuba cut sebab kita takut Fatazi tak dapat nak join kan. So kita nak kupas sedikit isu-isu panas ni lah Fatazi. Kenapa kau masih tak teruskan streaming macam dulu? Kalau kita nampak kan kau stream 6-8 jam, 10 jam. Dan kita orang sewaktu PKP dulu lah rasa macam seorang streamer ni mesti masyuk dia buat kan, sebab orang bagi gift. Zaman-zaman solos dulu bosku-bosku tu. So kenapa sekarang ni Fatah? Okay, zaman dulu, zaman PKP kita ada kontrak dengan Facebook. Kita ada kontrak dengan Kau Facebook. berjumpa Mak Zuber ah? Tak. Oh tak. Dia ada ejen kat sini. Mahal lah dia bayar. Ni nak cerita ni. Okay. Ni nak cerita ni. Kita ada kontrak dengan Facebook. So kontrak aku dia ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 1 dia akan membayar tak silap aku lah. Aku dah lama dah 5 tahun dah tu kan. 11 ribu. USD 15,000 USD macam tu. Something like that lah. Waktu itu Aku rasa 12 ribu USD. Sorry. 12,000 USD. 12,000 USD. Oh kira zaman PKP tu memang Kau duit kepuk lah. dan macam mana nak dapatkan tier 1 tu daripada segi view. dengan Kalau berapa view lama kau, duration kau live? View tak. View saja. Kalau view saja. kau naik kau boleh dapat tier 1. Untuk tier 2 9,000 USD. Okay, kau sampai Itu macam bonus lah tu. kau sampai ke Dia tier mana? memang gaji tetap. Kau akan dapat Per bulan. selama Per kita bulan. dalam kontrak kita lah. Sebab dia bagi kontrak kan. Selama dalam kontrak kita lah. So ada 12,000 USD, 9,000 USD, if I'm not mistaken lah for speaking. 5,000 USD, 3,000 USD. Dia ada tier-tier dia. Tier 1 tu kau sendiri tahu lah siapa. Kan? Betul. Dah tahu lah siapa kan. Tier 1. Dan kau Aku boleh? di tier 2. Oh, kau di tier 2. Tapi $9,000 kat tahu waktu tu. 9,000. Okey, $9,000. Katakan PKP 3 tahun. Uish. 9. Tapi 9,000 USD tu bukan kita fully dapat. Alah. Ada orang tengah. Ada orang tengah dapat dia ambil 30% tak silap.
Orang tengah tu siapa? FB yang bagi kontrak dekat kau. Ejen lah kan. Ejen Of course lah. Aku tak nak cakap lah. Bila ejen tu duit tu dapat kurang, ada rasa terganggu tak? Rasa macam kurang ke? Walaupun kurang 9,000 kali dengan 4, kita ambil 9,000 kali 4 lah, kita ambil 10,000 je lah terus kita genapkan. 40,000. 40,000. Betul. Kita akan dapat dalam 30,000 juga. Cukup lah tu. Mana lah 30,000 apa tak cukup. Zaman PKP Zaman cukup PKP sangat. tu Kau memang, main weh. game je. Betul. Itu tak termasuk lagi dengan gift orang bagi. Star. Orang bagi star aku pernah dapat sebulan 20,000. 20,000 daripada star saja, bukan kontrak. Ui, paling paling sebulan 50,000 Daripada tu donation ada. saja. Income streamer 50,000 untuk tier 2. Kalau tier 1 tu ush. Dia satu lagi gila. Tak kan? Mewah lah zaman PKP ni. Bagi aku alhamdulillah lah aku waktu zaman PKP tu, bagi aku benda tu adalah rezeki anak aku. Aku dapat je tahu aku bini aku mengandung. Same day malam tu aku dapat kontrak daripada Facebook. Ush, rezeki anak kau tak. Kontrak yang aku bekerja. Kau tumpang je lah. Aku tumpang rezeki anak aku lah. So dalam trading kau buat sekarang ni kan, mengandung kan kita mana tahu. Mengandung. Aku dah cuba dah. Langgar je. Oh okey, Ke faham. dalam enggak. Oh faham. Tapi tak jadi. Belum rezeki lah aku. InsyaAllah ada tu. InsyaAllah. Okay, so Okay, sekarang kita dah masuk ke part trading lah. Kita dah bosan lah kita nak Betul. kupas So e-sport Apis ni. tanya kan. Apis tanya kenapa kenapa? kenapa baru aku nak pergi ke sambung. trading kan. Betul Betul. lah. So ada satu time tu TikTok meletup naik. Dia meletup naik. Dia menghapuskan Facebook. platform Shopee, Facebook dan platform-platform Yang lainnya. membuatkan kau YouTube punya pun sama. income drop. Bukan Macam tu, income kan? drop, dia terus cut terus. Cut terus. Facebook Gaming dia cut terus kontrak. Dia kata dah tak bawa untung. Sebab ramai dah pergi ke TikTok. Kau tahu tak fasa yang satu yang TikTok waktu tu dia memang tapau semua. Faham? Kan TikTok Ada ada kuning. ada. Lepas tu video kat YouTube diorang cut masuk dekat TikTok. Betul. Ada fasa macam tu kan. Betul. So kat YouTube diorang tak dapat gain income. YouTube ni income dia gain daripada orang tengok kita. Betul. So bila orang dah tengok kat TikTok, tak adalah orang masuk ke YouTube untuk tengok video kita. Betul. So kat situ zaman yang memang TikTok conquer gila baby. Sama kat Shopee. Shopee pun masa tu down juga. Semua pergi ke beg kuning begini sebab senang kan. Diorang punya untuk pembelian dia. So kat situ Facebook cakap, Fatah dalam masa 3 bulan awak dah tak ada kontrak dah. Facebook dah tak nak sambungkan kontrak untuk Facebook Gaming. Dan apa kau rasa waktu tu tak? Waktu tu aku rasa macam ish gila kan. Aku macam Selepas yelah, berapa kita- tahun kau buat income banyak kan? Tiba-tiba kau aku tahu rasa macam tu. Faham. 2 tahun, Faham. 3 tahun kau kot. Aku income aku tiap-tiap bulan Alhamdulillah 50,000 50,000. lah macam tu kan. Dan jenis aku sebab sebelum tu aku memang tak adalah dapat income macam tu. Dan apa waktu yang aku dapat 50,000 tu, apa yang bini aku nak, apa yang anak aku nak, aku akan bagi saja. Faham. Senang cerita boros lah. Hmm. Boros. Aku bagi je. Sebab kita tak pernah dapat kan. Betul. Kita nak bagi diorang yang happy. Betul. Dan aku percaya kalau kita happykan diorang, Ada rezeki lain rezeki lagi. lain Betul, ada. betul. so bila Facebook cakap tu, dengan simpanan tak ada kan. Nasib baiklah aku ada knowledge pasal trading. Dekat situlah aku start balik trade. Inilah nak dijadikan cerita kau masuk balik ke dalam dunia Ya. trading. Okay. Kalau ikutkan bila kau tahu pasal forex trading ni? Waktu tahun bila? Lama dah. Aku rasa waktu 2000, sekarang 2025. 2020. Aku rasa dalam 2021 macam tu kot. 2021. 2020, 2021. 4 tahun lebih lah. 4 ke 5 tahun lah. So- Lepas berhenti dari gaming, Facebook baru masuk ke trading atau memang time gaming tu memang dah tahu dah? Macam daripada gaming tu, support, resistance, blackout, apa semua simple tu aku tahu ke. Aku tahu je. Benda-benda yang simple kita tahu je. Cuma kita tak mendalam dan kita tak praktikalkan benda tu. Dan mula-mula aku masuk tu, agak senang lah trading kan. Faham. Depo 1 USD. Semua orang macam tu betul. Kan? Semua Depo orang 1 macam tu. USD. Kita tengok dekat ads Facebook. Betul. Kan? 1 USD jadi 1,000, Marketing. Hati-hati 10,000. marketing. Kan? Kimak senang betul ni buat kan. Betul. Gampang tu kan. Aku pun depo 1 USD. Aku pandai kot. Aku tahu kot breakout kan. Resistance betul. breakout Betul. kan. Betul, Resistance entry breakout lah. support kan. Nah. Buy lah tunggu apa lagi. Pangang cedok. Kau buy waktu tu full margin kan kau buy Dah seketul-seketul? tentulah full margin. Dekat Facebook ad banyak full marginnya. Kau tengok layer dia berapa banyak. Engkau pun mencontohi diorang. Mencontohi lah budak baru. Itulah sebab hadirnya. Hadirnya kita orang ni aku nak menceritakan reality. Macam ni guys, korang boleh nampak dalam
perjalanan awal dalam trading tak. Kadang kita betul lah kau mula-mula kau nak join trading sama ni dengan audiens yang tengah tengok ni. Betul tak kau nak join trading awal-awalnya kau ingin tahu je. Betul. Bila kau dah loss kau nak recover balik. Betul. Bila kau dah recover engkau nak buat lagi sebab kau rasa mudahnya buat profit. Betul. Mudah tu lah diorang mudah balik ambil duit kita. Senang cerita macam tu. Betul. Bila kita ambil mudah dengan sesuatu perkara. Betul. Sebab lepas tu kau cerita lah. Lepas kau dah lost tu macam mana kau bounce balik tu? aku bounce balik masa tu adalah lebih-lebih sikit. 100 job USD masuk. je. Macam mana kau boleh lepas kau 100 USD je. kau dah lost kan? Mungkin Tahun yang pertama, tahun kedua. Macam mana kau bounce balik? Tahun yang kedua ke? Tahun yang ketiga ke? Macam mana kau Kau dapat comeback catch up bangkit balik. Macam mana kau boleh nak teruskan sedangkan kau awal-awal macam nak ingin tahu macam aku cakap tadi kan. Betul lah aku soalan punya hantar. style, aku punya style, kalau aku buat benda tu, aku kena praktikkan benda tu betul-betul. Dan aku praktikkan, aku tak menggunakan real account. Aku guna demo je. Tapi demo pun, aku bukannya menggunakan 10,000 USD punya account. Aku gunakan paling minimum. Kalau boleh depo kat demo punya account tu 100 USD, 100 USD? aku depo 100 USD. Sebab kita nak feel the real. Kita nak tahu. Betul, Kalau 10,000 USD, dia punya margin besar. Kau Tapi- tekan banyak mana pun kau dah tahu. Dia tengok profit. Tapi kalau kita borak hantar, orang cakap real ni tak rasa real situation tu. Itu yang membuatkan diorang dipolos lah. Boleh aku ceritakan sikit tu? Macam yang aku- tak rasa benda tu duit betul tu. Macam aku akan belajar daripada segi macam mana aku layering. Macam mana aku jaga money management aku. Berapa 100 USD tu. Berapa full untuk aku letakkan kat situ. Berapa maximum lot aku perlu letakkan untuk satu zone. Kalau aku loss, berapa aku loss. Kalau aku profit, berapa pips aku perlu dapatkan profit. Berapa pips aku perlu close the profit. Sama macam tagline kita punya podcast ni lah. Dia macam tu. Trading ni kan, rasa perjalanan trading ni menyedihkan ke menyenangkan? Ada tak pengalaman dalam trading ni? Apakah menyenangkan ataupun menyedihkan? Kalau kau tanya aku dalam trading ni memang bercampur. Ada Campur, menyedihkan, ada yang menyenangkan, ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang rasa. Tapi yang paling selalu pakai ayat kalau. Kalau lah aku tak masuk. Kalau lah aku hold. Kalau Dia lah close awal. Tengah aku close awal. Itu Tapi sebenarnya dalam trading ni kita kena, first of all kita kena tahu pasal knowledge dalam trading. Bukan semudah macam mana yang kau nampak dalam ads. Sebab tu kalau kau nampak ads aku ada pernah lalu, aku tak pernah menunjukkan yang trading ni mudah. Betul. Trading ni sangat mudah. Yang aku tahu, kena tahu knowledge dulu, kena buat dalam demo dulu. Bila kau dah berjaya untuk 3 bulan dengan secara konsisten, baru kau trade dengan real account. Betul. bulan bintang lah. Tak ada kau beritahu bulan bintang esok. Tak ada, depo aku tak pernah beli lah. ni. Aku tak pernah bercakap macam tu. Ada pernah followers aku DM aku. Aku nak depo 100 USD ni cukup tak? Tapi aku tak tahu benda macam mana, aku follow kau je lah. Aku cakap kau withdraw balik kan. Kau buatkan demo dulu. Betul. Aku tak nak ajar kau langsung. Betul. Sampai aku pun tak ada bagi link kat dia. Link channel aku. Dia sebab aku selalu update IG story. Aku dah memang takkan bagi pada orang yang general knowledge, yang jenis macam tu, aku takkan bagi. Kalau aku jadi kau pun aku basuh kau. Kalau kawan aku lagi aku basuh. Betul. Lagi-lagi kawan aku ada gak kawan-kawan aku yang macam tahu macam senang Bahaya, ke kan? trading ni kan. Engkau ni kan. Sebenarnya kau jangan pernah percaya dalam social media. Ada je orang tunjuk yang loss kan. Betul. Tapi tak semua orang akan tunjuk semua yang apa yang dia loss. Betul. Tak seindah lah apa yang orang nampak dalam You ni. are right. Tapi Macam tu. tahan, tapi kita nak bertanya sedikit lah. Daripada kau punya first trading kan, bila kau dah bounce back ataupun kau dah come back balik, lepas tu kau dah achieve satu capital ataupun kau dah jumpa satu turning point kau untuk kau nak mengajar orang ni. Sebab aku tengok kau pun ada buat introducer broker ni ataupun yang dorang panggil IB lah. Mudah tak buat IB ni tak? Kau boleh cerita tak dekat dorang? Nak kata mudah tu tak mudah. Nak kata susah sangat, senang pun tak senang macam tu lah. Macam mana aku nak cakap Boleh aku terus terang je ni. Terus Kita terang. Terus terang je. Kita tak dekat atau apa. Kita as a transparent. trader. Betul. Kita dah memang trade guna real Betul. account. Kita ada knowledge tentang trading. Kita dah buat profit. Betul? IB adalah introducer broker. Betul. Kita akan dapat commission daripada IB, klien. Betul tak? So kalau orang nak join aku buka alio aku untuk mengajar korang, Betul? untuk korang dapat profit.
aku makan percentage daripada broker saja. Bukan aku makan percentage daripada engkau. Betul. That's why lah aku alang-alang kita dah berborak tentang topik ni kan. Korang jangan salah faham ataupun jangan salah sangka korang MC lah profit untuk IB. Betul tak? Itu kau MC tu masuk kat broker. Betul. Lain nak masuk kat poket kau. Kalau semuanya masuk kat poket kita, yelah kan. Tapi aku nak bongkarkan sikit lah. Tak dinafikan ada IB yang buat PNL dengan broker. Betul. To the dark side tu antara kita nanti boleh kita cerita dark side dia? Oh nanti. Kita tengok dulu komen macam mana. Kalau komen diorang nak tahu tentang the dark side, mana tahu aku boleh invite engkau sekali lagi ke tak? Itu Sebab the dark kau side pun boleh menceritakan realiti benda-benda macam ni kan. Sebab sebelum aku masuk untuk IB ni, aku memang apa orang cakap macam mendalami tentang IB ni. Dan aku tanya kawan-kawan aku yang pernah buat IB, aku tanya semua. Dan kawan aku pernah cerita lah ada dark side apa semua. Betul. So bila aku jumpa untuk sign contract dengan broker, aku tanya dulu, ada PNL tak ni? Betul. Aku tanya dulu. Dia kata tak ada, okey tak ada, okey. Baru jalan. Kita sebagai IB buat apa kita nak ambil daripada losses orang kan? Betul. Itu dah macam nak menggalakkan orang losses pula. Betul. Kalau diorang losses, kita pun losses juga. Takkan kita nak apa? Okey lah. Membiarkan. Takkan kita nak membuat akaun kita untuk losses juga. Takkanlah. Untuk ni. Sebab sebenarnya kan apa yang IB buat ni sebenarnya benda yang korang kena tahu lah. Macam kau cakap kau keluar Kailiu kan, tu effort yang kau bagi untuk mengajar orang. Pengalaman dia dah kan. Pengalaman dia sebelum-sebelum ni. So lepas effort kau dah mengajar dia, so itu atas keputusan dia. Sama ada dia rasa kau bagus ataupun tak bagus. So dia tak boleh nak menilai lebih-lebih. Dan kalau dia rasa kau ni seorang guru yang bagus, dia akan stay. Dia akan support dan dia akan bagi seluruh dia punya ni lah knowledge untuk bergabung dengan kau punya knowledge untuk jadi consistent trader. Dan itu adalah keputusan yang betul as a IB. Macam kau cakap kau tak ambil losses orang apa semua kan. So bagi aku lah tak. Kalau kau betul-betul dalam bidang ni, kau rasa kau nak teruskan lagi tak? Maksudnya kau dah membantu orang ni. So in future kalau orang nak, bantulah tak. Kau seorang ni aku boleh masuk teknik ni. Tiba-tiba kau nak hilang. Mana tu kau jadi silent trader. Macam mana tak? Kau nak kembangkan lagi atau tiba-tiba kau nak jadi silent trader? Okay, itu aku akan jawab kejap lagi. Tapi aku suka yang kau kata pasal cikgu yang terbaik, dia orang akan follow. Betul. Aku pernah ada satu, aku punya klien, dia bagi aku profit $1,000 USD. Wow. Dia bagi kau profit $1,000 USD? Dia trade dia bagi kau? Dia trade dia bagi aku. Dia trade dia bagi kau profit? Okey tu. Dia menghargai kau. Dia menghargai dengan knowledge yang faham, aku bagi pada dia. Faham. Dia cakap asal ni untuk apa ni kan? Tak apa tak, aku dah profit banyak dah untuk betul. Kau. Mata-mata untuk ilmu yang ni aku boleh pakai sampai mati. Kan? $1,000 USD ni apalah sangat. Betul tak? Sebab kita dah lalui fasa-fasa sedih kita menangis tepi bucu katil. Apa salah yang kita keluar untuk kita nak beri secara percuma. Tapi disebabkan ada marketing-marketing yang merosakkan ni lah, membuatkan dia tak boleh nak grow lagi kan. Betul. Dan kalau aku tanya cikgu aku sendiri lah, Tahan. Ataupun aku tanya kau lah, kalau kau bukan influencer, takkan what do you do for living? Kita nak cakap kita sebagai seorang trader pun kita jadi macam segan dan malu kan. Disebabkan kita tahu industri ni di Malaysia macam mana kan. Betul. Disebabkan salah penyampaian je membuatkan orang tahu trader macam ni. Ataupun kereta mewah je trader. Betul. Aku setuju apa yang Api cakap. Tapi untuk menjawab Atta punya persoalan, adakah akan untuk silent trader tu kan, tak nak dah buat IB kan, tak nak dah kongsi knowledge tentang trading, betul tak? Aku akan satu point, aku akan give up apabila ada klien yang jenis tak dengar cakap. Kita nak mengawal manusia ni sangat susah. Kita jap. Sampuk. Tak dengar cakap macam mana? Tak dengar cakap. Bagi satu contoh je, bagi betul-betul ramai tahu. Macam kita kata, untuk kita mengajar diorang cara layering, gunakan lot dengan betul, tapi diorang macam bapak dia esok nak kaya ke apa ke kan, esok nak belanja bapak dia pergi London balik hari ke apa kan, layer macam tak ada hari esok. Lepas tu bila loss, memang klien tu akan cakap tak apa tak, belajar. Tapi kita sebagai cikgu, takkan kita nak tengok anak murid kita loss macam tu. Sebab kita dah ada experience. Sebab tu kita mengajar diorang macam mana cara layering, macam mana cara jaga money management. Tapi bila anak murid dah buat macam tu, kita akan rasa macam aduh,
sedih lah. Faham tak? Kau akan rasa macam rugi ni kau buat benda Buat yang kesilapan silap yang- kita dah ajar kat dia, tapi dia buat silap kita tu. Sebenarnya benda tu dah shortcut dah. Maksudnya kau dah berpengalaman. Kalau buat macam ni akan lost. Ya. Yeah. Kau dah bagi tahu dekat dia. Sama macam kita zaman sekolah lu cikgu kau cakap jangan ponteng kelas ataupun masuk kelas tu kau buat ke tak? Tak buat juga. Tapi itulah lumrah manusia kan. Lumrah manusia. Lumrah manusia. Baru kita dah tahu rasa seorang cikgu tu bengang macam mana. Macam kau rasa sekarang? Tapi kenapa kita ponteng kelas masa tu? Aku tak ponteng kelas. Kita ikut kawan betul? Tak, aku tak ponteng kelas. Kenapa kalau kau nampak orang ponteng kelas, lalu ada tak ponteng kelas orang? Ya, Putra nak kau jawab soalan ni. Putra. Putra, ini Saya sekolah dulu baik lah. Saya tak pernah ponteng-ponteng. Kena buka balik podcast ni. Dari curi besi ni. Tak ada. Saya ni Tiba-tiba memang jadi dekat budak sekolah baik saya lah. memang fail lah. Saya dekat sekolah memang. so macam mana Putra boleh tu ponteng Kau follow ikut kawan kawan? tu macam mana bila ni? Awal dia memang saya tak suka ponteng lah. Tapi sebab ikut kawan. Zaman tu zaman gaming kan, main Dota. Memang ponteng pagar tinggi mana pun boleh panjat lah. So dia punya kunci adalah ikut kawan. Betul. Betul. Dalam dunia trading, kita dilampilkan dengan apa? Kekayaan. Sebenarnya ada je traders yang suam-suam kuku, ada yang cukup sekadar 500 USD sebulan. Cukup. Betul. Ada je trader macam tu. Betul. Ada juga trader yang jenis nak 100,000 USD Betul. sebulan. Ada je yang 100 USD dah cukup lah. Tapi kita dipamerkan dengan kekayaan, naik Betul. private jet, kereta mewah, apa semua. So bila orang nampak trading ni senang buat duit, itu yang mana yang baru ni, dia mengikut kawan. Orang yang tunjuk tu salah. Weh, sabar. Tapi kan saya kawan saya ponteng ni kan, dia bukan dia ponteng pun dia sebab bukan dia jahat tau. Kita tak boleh nilai dia seorang yang jahat. Kadang-kadang dia ponteng pun tengok-tengok dia berjaya juga. Betul. Tapi dia mungkin sebab dia ponteng, dia penat ke, mungkin malam dia ada kerja. Kita tak tahu kesesuaian. Tadi kau kata kau ponteng ke main Dota. Apa dia tiba kerja penat pula? Bukan, maksudnya kita orang ponteng bukan satu orang, kita orang berkumpulan. Ada yang ponteng, ada yang balik rumah. Dia memang zaman saya sekolah tu memang teruk lah. Teruk. Tapi sekarang saya tengok ada juga yang jadi trader juga macam saya. Ada juga yang berjaya. Ada juga yang punya kedai phone sendiri. Tapi semua saya tengok kawan-kawan ponteng saya juga semua. Betul. Tapi kawan-kawan yang dekat macam rajin sekolah ni saya tak pernah jumpa lagi. Tapi tu dah zaman 10 tahun lagi, 10 tahun. Tak. Jawapan yang kedua tu. Apa dia? Kau baru tanya yang pertama ni. Kau baru jawab yang pertama ni. Yang ikut-ikut orang tu. Yang kedua pula. Yang kedua apa soalan? Dah lupa dah. Aku pun dah lupa. Betul lah, ikut kira dia. Apa yang soalan aku tadi? Apa soalan dia? Tak sure. Tapi betul lah apa yang aku cakap. Dia mengikut kawan, mengikut keliling apa yang kita dipamerkan kan. IB tu kita pun nak ikut. Oh, aku nak profit macam dia juga. Sebenarnya IB ni untuk trading ni. Okay, aku dah dapat. Apa dia? Apa yang kau nak buat in future kau? Maksudnya adakah kau nak sambung untuk mengajar ataupun kau nak jadi silent trader? Untuk masa sekarang, aku memang nak, aku tak gelarkan diri aku sebagai cikgu ke apa ke. Aku just gelarkan diri aku kawan dengan kawan, aku kongsi ilmu saja. Aku tak diiktirafkan sebagai cikgu. Aku tak nak letakkan diri aku as a cikgu. Aku hanya kongsikan apa yang aku ada knowledge dalam trading, aku bagi pada diorang. Tapi apabila kawan-kawan aku nampak yang MC, mungkin kat situ aku berhenti. Rasa bahagia tak bila tengok Bagi apa MC? Bila tengok kita murid yang kita ajar tu, dia orang tu berjaya. Tengok dia orang berjaya. Itu dah tentu tapi kita nampak kan. Ada pernah aku nak jumpa kawan aku sendiri dapat dengan aku, dia profit lebih banyak daripada aku dengan satu setup saja. Tapi sebab apa? Sebab dia cara dia trade zone tu padu, dia memang letak lot, tak ada otak punya lot. Memang close the profit lah tu. Memang close the profit, dia bagi aku sikit. Oi, bagi lagi. Bagi lagi. Dah ada 2 lah. Kau punya Banyak student ramai. bagi. Banyak yang bagi, Banyak lagi. rezeki Sebenarnya banyak. ramai yang rezeki bagi. Sebab dia orang appreciate the knowledge. Sebab Orang kau ajar appreciate the pun knowledge. free kan? Ya. Okay. Ni soalan panas sikit lah. Boleh tak? Apa pendapat kau tentang indikator? Indikator? Kan banyak Yang dia orang trade dah sendiri pakai. tu? Bukan, itu AI. Indikator ni macam satu platform yang
dia conteng kan marking Komputer lah, komputer. Dia Dia pakai komputer untuk nak tahu buy atau sell, betul? Yes. Lebih kurang lebih Okay, macam aku tu. tanya kau pula tak. Kau percaya tak kalau kau beli Tesla daripada destination A pergi ke destination B, kau trust tak Tesla tu akan sampai daripada A ke B? Kalau kita set dengan betul sistem dia, insyaAllah sampai. Sampai lah. Walaupun jalan tu jalan kampung ke, dia parking sendiri apa semua, kau macam mana? Sebabkan dia jalan kampung, kita tak tahulah dia gelap ke atau sensor dia mungkin ada pokok macam mana? ke. Oh, aku tak trust, aku bawa sendiri lah. Sama Tesla juga tu. dengan indikator. Adakah kau akan trust dengan diri kau sendiri bawa kereta, ataupun kau nak suruh robot bawa kereta bergadang nyawa kau? Mesti lah sendiri lah. Lagi-lagi kau ada keluarga yang kau nak tanggung kat belakang, ada anak kau kat belakang, ada bini kau kat sebelah, kau nak bagi robot yang bawa. Kita tak tahu robot tentu-tentu akan ada kesilapan dia. Kita Betul. tak tahu. Anytime saja. Betul. Walaupun kes tak banyak kan. Sebenarnya diorang tengah R&D je tu. Kan. Kita pula tikus makmal pakai je. Tak adalah. pakai Tapi tak nak condemn lah jenama tu ataupun apa. Okay, so sebenarnya bagi kau untuk indikator ni dia membantu, tapi lebih baik kita kendalikan sendiri. Macam lebih baik kita analisis sendiri, betul tak? Aku baik analisis dia sendiri. Percaya set up sendiri. So kalau untuk kau Apis dengan Putra macam mana? Kalau daripada side aku lah, indikator ni just bagi aku meyakinkan je. Kalau aku trade seorang-seorang, yes aku memerlukan indikator. Tapi kalau aku trade dengan korang, aku tak memerlukan indikator. So maksud aku indikator ni adalah kawan aku lah. Untuk aku nak trust ataupun yakin untuk sampai ke situ. Macam berbalik kepada soalan Tesla kau tadi. Kalau kau nak balik kampung tu, dekat Tesla tu, kau tak tahu jalan ni balik kampung. Tapi dalam Tesla tu ada Waze. So kau follow Waze tu sampai ke destinasi. Maksudnya lebih yakin lah kau ada Waze tu. So maksud aku begitu juga kalau aku seorang-seorang. Aku tak ada kawan ni. Kalau Atta ada sebelah Atta, hang tahu tak balik kampung ni macam mana? Tak tahu. Tapi kalau kita buka kawan kita yang ada dalam Tesla tu, Waze tu, kita tahu lah direction dia. At least meyakinkan kita Aku ada sikit. satu cerita pasal Waze. Pasal Waze pula. Aku ada cerita pasal Waze. Okay, kita masuk. Aku ada sekali tu balik kampung Shima, ada pakcik dia meninggal lah dekat Felda tau. Kat Felda Pahang dalam gila teruk. Kampung lah ni. Kira kalau orang meninggal kita balik hari je, Betul, tak kita betul. tidur Betul, lah. betul. So pergi pukul 8, balik pukul 12. Betul. 8 apa? 8 pagi? 8 malam. 8 malam. Balik pukul 12 kita dah settle apa semua tanam apa settle semua, balik pukul 12. Balik tu aku buka Waze lah, kita jalan baru kita tak tahu kan. So buka Waze, ikut je Waze. Ada sekali tu dia bawa suruh masuk ke turn right. Aku turn right, tengok bukit naik atas, masuk hutan tegak. Cakap kali amat tu takkan begini kan, babi tu kan. Okay. Aku Itulah faham. penggunaan sama dengan indikator. Faham. Kau nak buy ke kau nak sell? Kau nak ikut tak indikator kau ni? Betul. Kau nak ikut tak jalan Waze kau ni? Betul. Aku tak ikut. Pilihan di tangan kita. Aku keluar. Senang cerita pilihan indikator ni tak kan di tangan kita macam Atta cakap tadi lah. Kadang kita ikut Waze pun tak sampai dekat situ. Tapi experience kita yang aku dah nampak simpang 4 ni. Ni sebenarnya belok kiri. Saya pun Waze suruh kanan. Waze indikator dah tunjuk Kiri buy. lagi cepat. Kiri lagi cepat. Kanan lagi lambat. Betul. Kau mestilah ikut kiri, kau dah tahu. Betul. Kau punya jalan. Betul, Rumah betul. kau sendiri. Sama je kan indikator. Suruh buy kat sini. Aku nampak buy kat bawah lagi Bawah sini. sikit lagi. So apa-apa pun trust your setup. Bergantung kepada individu lah tak. Contoh kita pergi kepada Putra. Apa pendapat Putra pula? Indikator ni dia macam satu tambahan kan. Ada indikator, apa lagi, alligator, Okay, tu stay. buaya ke alligator. Semua itu adalah teknik sebenarnya. Teknik orang dia nak implementkan ke. Kalau saya ni jenis yang tak ada pun benda tu semua, tapi saya pakai naked chart je dengan pergerakan pattern semasa kan. Itu lebih, apalagi semakin berumur ni makin menyemak benda tu banyak sangat kan. So kita tengok pergerakan chart, kita sesuaikan lah dengan trading semasa kita. Kalau kita nak scalping ke, kita pakailah time frame yang betul. Tapi kalau kita nak dalam time frame apa pun, kita nak letak indikator tu tak masalah, sebab indikator tu ada kegunaan dia juga. Tapi macam tadilah, nak percaya ke tak percaya Bergantung pada individu. Tapi So aku apa yang aku nampak so dari segi apa yang korang cakap, untuk macam korang dah berpengalaman. Okay? Untuk korang macam korang dah berpengalaman, tengok market senang. Untuk yang newbie ni, maksudnya membantu tak diorang dari segi ada indikator ni, aku kena belajar betul-betul dari indikator. Kau tanya aku. Okay, bagi Fatazi. Kalau kau tanya aku. Kau untuk newbie lah. Korang memang aku dah tahu lah. Memang dah 5 tahun ke atas dah tengok market macam mana lah. Nak Kau tahu tanya juga aku, untuk newbie. Untuk newbie kan,
Sampai bila newbie tu nak bergantung kepada robot? Tapi sekarang ni zaman mana-mana AI. Kita dengar AI. Untuk kau tanya aku lah, aku tak pernah lagi pakai AI. Tak pakai lah. So, Tapi ChatGPT pun tak pakai lah. tapi ChatGPT kalau tak Putra pakai. nak tahu lah, kita orang dah jumpa pembikin AI ni. AI. Sebenarnya yang pandai ni bukan AI tu, tapi siapa yang masukkan sistem Kepala dalam dia. AI, kepala dia. So kalau kita nak buat AI boleh, ataupun kita nak buat kita punya sistem sendiri buy dengan sell kat mana kan, tapi kita memerlukan experience tu. Tapi sorry Pis macam kau cakap kau dah jumpa kepala dia kan. Very soon Sama aku dah tahu lah apa soalan Fatazi ni. sama juga. Ini bukan soalan. Oh bukan okay. Ini kenyataan. Kenyataan. Minta maaf kalau terasa harap kau tak adalah buat benda tu kan. Okay. Memang kita akan trust kepada AI. Tapi AI tu dikawal oleh orang. Betul tak? Orang tu boleh set up je anytime untuk kau losses, untuk kau buy ke, untuk follow kau. Boleh jadi tak? Akan ada tak orang buat dia tu? Akan jadi dan kita orang pun tahu tentang risiko AI ni. AI ni pun korang tak pernah tengok lagi. AI ni adalah scammer. So berhati-hati, kita belum di fasa itu. Tapi bila aku dengan Hatta ni, dengan kita orang nak buat satu program tentang AI ni, kita orang nampak benda tu, the dark side yang ada dalam AI. So kalau kau tanya aku, yang akan meloskan orang tu, that's why lah aku tak nak kepala tu yang buat. Kalau boleh aku dengan Hatta sendiri nak kaji benda tu, untuk kita orang create sendiri sistem AI tu. Jangan bagi pada salah orang lah. Betul. InsyaAllah lah, kalau aku dah ada proven result dalam masa setahun dua ni, aku akan keluarkan. Sebab sekarang kita masih R&D baru 6 bulan. Ni kita orang dah bawa keluar sistem AI ni tahun lepas lagi. Cuma kita orang tak nak bagi tahu dekat cara community. Kita memerlukan solid information tu, ataupun tally selari. Untuk AI yang untuk AI yang kita orang buat tu, sebenarnya kita orang lebih kepada apa yang berlaku ekonomi sekarang. So dia akan compilekan semua dan dia akan menceritakan beberapa lah perkara. So kalau kita tengok zaman sekarang ni, dia dah lebih kepada AI. Betul. Sebab kalau kita tengok mana-mana, kita pergi mana-mana lah, nak memudahkan, AI memang akan membantu. Betul. Tapi kalau daripada side aku sendiri lah, aku sebenarnya tak setuju tau. Kan? Aku sebenarnya tak setuju tau. Macam mana AI nak take over mind manusia ni, yang kita memang dah lahir-lahir, memang akal fikiran kita memang dah top dah daripada haiwan-haiwan lain, makhluk-makhluk lain kan, as a manusia kan. So aku macam tak setuju dengan apa yang orang kata AI versus human. Bagi aku, human is still the best. Yang create AI tu pun still human. Cuma AI ni mungkin dia akan membantu in future. Betul. Trading kita. So kita bukan nak bercerita tentang buy dengan sell. Mungkin dari perspektif membantu dan memudahkan. Betul. Membantu dan memudahkan. Dia macam memori juga tau. Dia banyak. Betul. Dia Yes. Dia simpan, kita dia simpan semua. dia macam Kali satu ada- otak tau. Macam satu otak. Ada satu mamat ni, dia ambil semua data kau, habis. Tapi bagi pendapat aku lah, in future memang kita akan kena juga pakai AI. Tapi kita pakai AI bukan untuk kita Bergantung 100%. bergantung 100%. Sebab AI ni akan membantu. Let's say kalau kita nak mencari information tentang apa yang berlaku dekat negara Malaysia sekarang, kita type je. Kita janganlah salah guna, betul tak? Bagi aku lah, in future memang kita kena pakai benda tu. Takkanlah bila contoh kau as a guru kan, bila kau live je, apa yang terjadi dekat US, takkan nak kena tunggu kau live baru kau boleh explain semua. Betul. So AI ni bagi aku dia akan membantu in future, tapi jangan salah gunalah nak buy dekat mana. Dia tu kau yang cipta, kawan kau yang cipta benda tu, kau tanya buy kat mana. Kau carilah apa isu-isu semasa. Bagi aku kita akan pakai lah benda tu, tapi in future lah. Betul tak? Korang setuju tak? Setuju. So macam Pada tu. soalan kat aku tak? Boleh? Aku nak bagi soalan lah. Boleh? Apa pendapat kau sekarang tentang Trump? Pendapat aku tentang Trump. Okay. Gila lah dia tu. Bagi aku Aku macam aku tahu kau ni as a fundamental memang power lah. Permainan orang kaya kan. Permainan Dia- orang kaya fundamental. Explain lah. Okay, Tentang Trump ni. kalau kita nak bercakap ni kan, ini mungkin scene ni memang panas Isu sensitif sikit. Isu sensitif sikit. Kita tak tahu Tapi boleh kita lepas ke kupas tak. Tapi sedikit kita lah. kupas sikit lah. Sikit. Setiap orang ada pandangan yang tersendiri. So untuk pandangan aku, simple je. Trump zaman dia pernah jadi presiden dulu, dia tahu zaman dia jadi presiden, dia boleh jackpotkan diri dia. Dia boleh jackpotkan kawan-kawan dia boleh jackpotkan semua orang.
Apabila dia dah kehilangan kuasa tu, bila dia Dia naik datang semula. kembali, kau rasa dia ada plan tak Yang untuk sama. jackpot? Sebab Businessman. Trump ni dia businessman tau. So nak tak nak, dia tahu money is the king. Betul. So dia boleh buat apa saja dalam dalam kawalan dia untuk dia tentukan siapa yang boleh dia makan lah. Siapa yang dia boleh makan dia, siapa yang tak boleh sebab makan lah. sebab kalau korang tengok sekarang macam-macam dah clips yang kita boleh nampak ataupun yang dah terbongkar. Dia siap boleh tanya kawan dia lagi, berapa kau profit selepas aku bagi statement tentang tarif hari tu. Berapa ratus juta USD dia profit. Kau nampak dekat situ. So ini permainan orang kaya je aku boleh bagi tahu. Retail macam kita trader ni kan. Kau pergi tanya berapa ramai trader time high volatility sekarang ni, minggu ni, banyak tak orang terkena. Sebab tu money management king tah. Sebab sekarang ni kalau kau tengok bar candle untuk 1 minit pun satu kali 100 tu pip. dah 100 pip. Betul? Gila macam mana nak trade? Dulu 100 pip berapa jam tunggu? Ataupun berapa minit? Aku nak letak satu disclaimer pada channel aku sekarang. Okay. Waktu tengah high volatile macam tu, satu hari tu aku tak bagi signal langsung. Nampak tak betapa jujurnya aku? Sebab memang susah nak trade waktu tu. Faham. Memang susah nak trade. Takkan kau nak trade dengan zone yang kecil macam ni. Betul. tak payah paksa kan makan. Tak payah paksa. Kau relax. Lepak dulu. Santai dulu. Jangan trade. Kau relax je lah. Sebab apa tak? Aku tahu kau mengalami situation yang sama dengan aku dengan Atta. Bila kita nampak trend tu tengah menaik ke atas, Gila-gila, kita nak buy high. Klien cakap, bang takkan buy high perap jadi. Betul tak? Kita belajar. Kita mengikut buku. Okay, kita apa knowledge kita yang selama ni kita Pengalaman belajar. kita. Buy dekat area support. Betul. Bawah. Betul. Lowest price lah. Bukan support lah. Lowest The best price lah. Kita buy kat lowest price. Kita sell dekat highest price. Betul. Ini dekat highest price kau nak buy juga lagi. Kau gila ke apa? Tapi itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Lagi resistant, lagi tembus. Kalau newbie, dia memang takkan dapat Betul. untuk Dia akan analyse. follow SOP. Yeah. Support buy, resistance sell. Support buy, resistance sell. Hanya dengan sekarang ni punya trade, sekarang ni punya situasi, hanya dengan knowledge saja boleh trade. Betul. Bagi aku. Cara pergerakan momentum candle, lower time frame, kau kena tengok dia ni nak naik lagi ke, dia nak buy lagi ke. Hanya daripada pergerakan chart candle saja, dari segi knowledge, kita dah boleh tahu dah dia nak naik lagi ataupun nak turun lagi. Faham? Kena adapt Setuju lah tak? dengan market sekarang kan. Dia kena adapt dan kau kena ambil tahu, letakkan as a kau punya pengalaman. Sebab benda ni jarang-jarang berlaku. Kan? Berapa tahun sekali je. Betul. Aku rasa tak pernah dulu-dulu. Tapi waktu war je lah. kalau kita ikut Putra, memang kita dah tahu lah. Trump naik je, apa yang bakal terjadi dekat market ni? Sebab Betul dia, tak? Dia bukan tak pernah naik. Dia pernah naik. Zaman dia dulu, dia tweet dia. Dia tweet sesuatu perap 1000 pip Tapi kali ni kali untuk tahun 2025 ni betul-betul kau dia memang buat. memang dia punya investor besar tu follow rapat lah Bayangkan. apa statement dia kan. S&P 500 tu crash. Crash. Padahal itu antara kita boleh panggil investor yang ada dekat US. Faham tak? Macam ada Meta, Betul. ada Facebook. Selama 4 tahun tu itu the worst dia punya. Itu worst. Kau betul. bayangkan. So The worst. apa strategi yang dia nak buat? Bagi macam aku tahulah pandangan apa yang aku nampak. Cuma mungkin bila aku share ni orang mungkin tak setuju ke apa kan. Tapi bagi aku sebenarnya dia nak buat sesuatu yang panas terhadap betul negara betul. C. Betul, negara C. Negara C ni memang kompetitor daripada dulu lah. Betul. Tapi aku beritahu korang negara C ni, kau cerita sikit pengalaman kau pergi China. Apa yang kau nampak? Apa kau boleh ramai compare tak kan? penduduk dia. Kau pernah pergi Los Angeles kan? Kau compare kan dengan China? Kau explain sikit ke orang apa yang kecanggihan yang ada. Jauh gila babi ketinggalan daripada US. Betul. Kalau kau tanya aku lah, US ini kita letak as a US dengan London lah. Sebab ini yang selalu disebut-sebutkan daripada travel kan. Yang wishlist diorang nak pergi US, nak pergi London. Ada setengah orang cakap US best. US macam canggih, modern. Sebab apa? Ayat mengikut barat. Kan kita ikut barat kan. Macam mana artis-artis Hollywood, Tom Cruise berlakon. Tom Cruise semua kan berasal dari sana. So kita anggap dia macam modern. Betul tak? Idola. Tapi aku pergi US, kalau kau nak cakap aku perbezaan US dengan London, aku boleh cakap US ni rasa macam tempat murah gila babi. London rasa macam Okay, kau ni as bagi a definisi orang kaya. dekat Murah. Malaysia. Bagi kat Malaysia. Ha. US macam apa?
dekat boleh lah, nanti dekat orang kritik lah. Oh okey. Oh, betul juga kan. Okey, sensitif. Kritik lah. Tapi So, gambaran dia macam macam tu Bukit lah. Bintang ke? US ni macam dekat Bukit boleh, Bintang ke? Macam ni dekat mungkin Bangunan ke? dekat area Banting ke? Okay. US kau macam pergi kat Bukit Bintang belakang Lot 10. US belakang Lot 10 tu. Macam Bau hancing. Ui. Sepanjang jalan kau bau hancing. Itu US aku pergi Los Angeles tau. Kalau pergi kat New York, sepanjang jalan hancing. Oh, tak seindah khabar. Orang kata Paris hancing kan? Hmm. US lagi hancing. Betul lah kalau kita tengok. Betul. So kalau kau pergi London, kau rasa diri kau mahal. Lain vibe dia lain. Kau rasa, best, London ni best. Kau pergi, rasa mahal, aku kaya, macam tu. Macam Tapi kalau pergi US, kau tak rasa kau kaya pun. Kau rasa macam, bodohnya US ni. Macam tu lah. Betul, serius. Tak tipu. China. Jauh gila babi ketinggalan dengan US. Kau nak suruh aku bezakan US dengan China kan? Okay. China dengan segi teknologi dia memang gila babi. Canggih kau-kau punya. Canggih kau. Dan diorang ahead ke depan. Bagi contoh tak? Aku tak pernah pergi China ni. Aku tak ada dengar langsung bunyi motor kat China. Kereta terbang ada tak? Kereta terbang. Jap. Motor kau tak dengar langsung? Tak dengar. Serius lah? Sumpah. Okay, dekat kawasan mana kau pergi tu? Panda. Ke tak ada motor? Dia sebab EV. Oh sebab EV. Semuanya bunyi horn yang mimit. Kau akan dengar itu je. Bunyi motor kau langsung tak dengar. Kau akan langsung tak ada dengar bunyi motor. Itu satu. Kau go ahead. Dia punya persekitaran alam dia lah. Salah satu pun sebab dia punya kawasan adalah apa orang cakap perindustrian. Okay, So kat situ dia orang nak jaga alam sekitar dia orang. Tapi dengan EV tu dia punya udara apa? Dia dapat menjaga environment dia. Bagi aku sejujurnya masih lagi teruk. Teruk juga. Sebab aku cakap dia di kawasan perindustrian. Oh, China kan perindustrian dia sangat betul, kuat kan. Besar. So dia coverkan daripada situ kenderaan semua EV. Kebanyakannya kenderaan EV. Dan dia punya apps pun kau akan rasa kau kat negara kau kat dunia lain bila kau pergi China. YouTube kau tak boleh pakai, TikTok kau tak boleh pakai. Betul, kena ban. Facebook kau tak boleh pakai apa dia semua. tak dapat access lah. Kita memang tak boleh. Tak boleh. Diorang ada YouTube diorang sendiri, diorang ada TikTok diorang sendiri, diorang ada semua diorang sendiri. Penduduk diorang ramai. Okay, korang nak tahu tak? Benda fact yang paling betul sekali. Korang bayangkan negara China ni dia takkan bawa masuk filem-filem barat tau. Ke negara diorang. Ke negara diorang. Diorang akan pilih. Ini mungkin kalau salah korang betulkan lah. Mungkin penonton yang tengok. Kalau tak silap aku dia bagi limit dalam setahun mungkin 4 ataupun 5 je filem yang boleh masuk. Korang perasan tak? US setiap kali dia buat filem kenapa ada heroin China, hero China sebab dia nak try masuk market China. Kalau dia dapat lepas masuk market China, memang cerita dia akan boom. Betul. Maksudnya make a profit lah. So korang bayangkan. Boleh lah dia close the profit. Yeah. So korang bayangkan. Kita nak buat filem ni tapi tak dibenarkan untuk masuk kat China. Kau tahu lah macam case tadi kan. Ya, China dengan ni memang akan satu lagi yang berdebat. Satu lagi language tu. So daripada language ni sekarang kan dah ada subtitle lah. Sebab tu aku cakap Hafiz, kalau korang perasan kenapa heroin, kalau korang tengok kan cerita Tom Cruise apa semua, kenapa ada China. heroin China ataupun orang yang Jackie tertindas Chan China. tu macam mana dia? Yes. Sebab Jackie diorang Chan nak dia masuk dah- market. Jackie Chan dia dah go through ke international punya filem So, kan. filem dia masuk juga dekat China dengan US. lah. Daripada kita pergi ke filman, kita go back to tarif tadi. So apa yang negara China ni buat? So dia bukan negara-negara yang kecil tau. Macam kau cakap tadi, membangun besar dan itu ini. So apa yang dia buat? Dia naikkan juga tarif dia kepada 84%. Dia fight balik China. Dah naik 125 juga. 125 Dan melakukan sekatan kepada syarikat-syarikat besar dekat US ni. Kau bayangkan. So sebelum ni US kata chip dan chip dia semua dia nak produce daripada negara dia sendiri je. Sedangkan daripada side China pula dia kata US cuba nak bully dia dan dia pun tak goyang dengan apa yang terjadi sekarang. Kau tengok sekarang Trump buat apa 90 hari. Okay. Delay, betul tak? Dengan apa yang berlaku ni, ini untuk bagi pada audiens yang tengah tengok kan, ilmu. So apabila ada pergaduhan tentang ekonomi ni, dan tentu ekonomi US tu semua down. Investor semua takut untuk invest pada USD, betul? Setuju? Ke mana dia lagi? Safe haven lah. Safe haven.
Mana tahu orang tak tahu safe haven tu apa? Tempat yang selamat untuk diorang nak meletakkan aset diorang. Kalau Seperti? berlaku bencana gempa bumi ke ataupun apa-apa terjadi yang bencana alam lah. Safe haven Seperti seperti? gold, CHF, Silver, lepas tu Silver, JPY, oil. oil dan sebagainya lah. Sebab tu lah kalau kau nampak dekat apa yang chart sekarang tengah berlaku, ATH je memanjang. Dia Betul. turun tu hanyalah retracement saja. Betul. Dia hanya menunggu satu point untuk dia turn back. The best price untuk dia nak sambung kenaikan. Untuk dia nak sambung naik kenaikan. Dan untuk bagi dorang ni tak tahulah kenapa kalau USD weak je gold tu pacak, USD weak USD strong je gold 76. Korang kena tahu correlation ataupun gold ni dia fight dengan apa? Gold versus USD. Pairing dia lah. Pairing dia dengan USD. Yes. So sebab itulah depan gold, belakang USD. Yes. Apa lagi soalan? Dipit, soalan last. Yang terakhir sebelum terakhir. kita Tarif yang sekarang naik. Ya, ambil cerita soalan tadi lain. Mai. Macam mana tangan kanan lebih kena stay. dengan Tangan tarif kiri. sekarang ni kan? Macam Tak mana payah ambil isu tarif dah. Aku dah tak larat layan. Kita ambil lain. Topik lain. Topik pasal fantasi. Kita ambil topik closing kan. Dah nak sejam kan. Topik closing. Untuk Fatazi. Okay. Untuk Fatazi, macam mana kita nak beradaptasi dengan trading sekarang ni? Sekarang ni untuk kita terus konsisten untuk sampai 2025 ni. Karena kita BC kita ni sekarang dah tengah bulan dah, tak rasa raya pun dah habis. Macam mana kita nak terus konsisten? Betul Banyak juga. kita dah Soalan habis yang wang baik dah. ni. Habis duit dah. Ramai orang ni yang tengah perlu duit ni. Macam apa? Adakah pendapat- trading ni jalan penyelesaian lah? Dapat. Cuba cerita sikit. Okey, Sebelum kita sebenarnya ending ni. alright, sebenarnya dalam trading ni lagi kau eager nak duit, lagi cepat kau lost duit. Betul. Setuju tak dapat kau? Betul. Aku setuju. Setuju. Tapi kalau ada ilmu macam mana? Sama tak? Kadang-kadang tercedok juga sebenarnya. Bagi aku sebab emosi tu dah mengawal diri kau. Kau nak duit cepat, kau akan letak lot banyak. Kau akan confident benda ni akan naik. Sedangkan kau boleh je letak lot sikit, jaga money management kau, dia ambil bawah sikit, kau boleh je counter daripada bawah tu. Tapi sekarang ni Untuk kita buy. letak 1 sen pun sekejap dah $50 dah. Gila market sekarang ni. Memang gila itu yang pentingnya knowledge. Adakah kat situ kau kena tengok lower time frame, dia boleh untuk buat reversal ataupun tidak. Kat situ kau nak tahu ataupun dia nak continue untuk follow the market ataupun dia nak buat reversal. Kita tak tahu lah. So untuk kau tanya aku tadi, lagi kau eager nak duit, lagi cepat, lagi banyak kau akan loss. So jangan tamak lah dia orang ni. Jangan tamak, kau just follow the flow, ikut target kau. Dalam trading kau sentiasa kena ada target. Bila kau dah capai target kau, stop the trading, tutup, enjoy your life. Jangan nak, dia dah masuk zona aku ni, aku nak try pula lain ni dah. Tak perlu. Dah sampai target, tutup buku, tidur. Buat, enjoy dengan family kau ke apa semua. Tak, favorite pair apa tak? Favorite pair? XAUUSD. Betul lah. Bagi 4 lah tak. GBP JPY. Lagi tak. Kenapa kau bisik tak? Ni macam Oh, okay. XAUUSD, GBP JPY. Lagi dua. Gila. tapi selalu yang tu je yang aku buat. Dua tu je lah. Selalu dua pair tu je yang aku Tak ada akan- tergerak satu jam kau ke? nak buka yang lain ni. Yang lain tu seperti Tak ada tiba-tiba USD MYR ke, MYR JPY ke. dia macam seperti yang kau tahu, kau pun tahu tapi mungkin audience tak tahu. Kalau yang pelik-pelik ni kita tak ada masa, kita nak cepat. Kalau yang pelik-pelik ni kau naik, nampak dah naik tapi dia baru je berapa pip. Kita nak cari yang mana investor bergiat dalam tu supaya dia ada Cepat. volatile. So apabila kalau kita trade yang mana yang Currency yang pairing lambat. yang currency yang tak famous, Slow. bukan major pair lah, bukan major pair. So kita nak tunggu, nak tengok. Tipulah. Orang cakap, aku pernah nampak orang cakap, kau dah trade tu kau jangan nak tengok 24 jam, biar je ni semua kau set je lah SL ni, tak payah tengok. Penipu. Kau dah laburkan duit kau kat dalam tu, mesti kau nak tengok. Betul. Menipu dah nak tengok. Betul. Kalau kita tengok dia punya sekarang kan kau lebih kepada major pair. Ada tak experience kau sebelum ni berkenaan dengan minor pair iaitu currency? Ada tak currency mana yang kau boleh cerita Main yang GJ kau lah, buat tak. yang kau flip
Tak ada. Pengalaman tak ada, tak pernah. Flip. Tak ada. Tak ada flip langsung? Tak ada guna pair yang minor pair aku tak ada. Minor pair tak ada? Tak ada. Oh memang kau tak pernah nak cuba try lah? Major pair je. Yang aku pernah dengar kawan aku, dia trade waktu tengah malam, dia tidur bangun-bangun dia profit kau. Dia cerita kat aku. Aduh. Okay. Itu jenis orang yang banyak duit guys. Itu jenis orang banyak duit, tak kisah duit dia kan. Oh ini 1000 USD lantak pi aku dah ada banyak duit lagi lebih kan. Aku trade pub tertidur bangun-bangun kan. 20,000 USD bye. Alhamdulillah rezeki waktu tu tak. So tapi betul lah kau tertidur waktu tu kan. Alhamdulillah rezeki. Aku pun tak sangka kan buat analisa tertidur bangun-bangun pagi. Ui 20,000. Siapa tak terkejut weh. Kan kau depo $1,000, RM4,000 je. Lepas tu kau bangun-bangun ada RM100,000. Ibarat macam mimpi. Betul ke ni? Aku ketuk kepala. Betul lah tak. So sebelum kita nak akhiri kita punya podcast lah. Lepak lu. Aku nak tanya kau satu lagi soalan. Okay, boleh. Satu je last soalan. Apa ni orang datang sini baru nak borak-borak kejap ber. Okay. Datang jam tak? Xi Jinping datang Xi Jinping. Betul lah Presiden China datang kan. Tadi waktu aku nak datang ke sini dia tutup jalan kat Putrajaya. So aku selamat untuk melencong. Selamat Thank you dah sampai sini. Okay, kata-kata terakhir saya untuk Fatazin ni sebenarnya nak bagi tahulah ataupun kata-kata semangat untuk kau punya followers ataupun kau punya apa kita panggil trader lah yang selama ni menyokong ataupun follow kau selama ni. Apa yang kau nak bagi kata-kata akhir part lah. Sebab ni first time aku rasa Carat buat podcast dengan influencer dan bukan influencer, content creator. Influencer kau kena ada perbezaan influencer dengan content creator. Influencer ni kau influence orang untuk membeli. Contoh aku suruh kau beli. Tapi kau influence aku kau untuk beli handphone ni untuk buat profit. orang akan beli. Itu kita kongsi ilmu. Oh itu tak jadi. Habis yang orang dapat duit itu semua ilmu lah. Ilmu yang dia usaha sendiri untuk dekat dengan aku untuk tengok apa yang aku berikan. Okay lah. Okay, kalau so dia nak panggil content creator lah. Okay, kata-kata kata-kata terakhir. terakhir untuk yang tengok kau ni tah. Alright, kata-kata terakhir aku adalah thank you pada siapa yang dah support aku daripada gaming masuk ke trading. Dan nasihat aku kepada korang, hidup ni memang keras, hidup ni memang sangat mencabar. Aku umur dah dekat 30-an lebih. Memang sangat-sangat mencabar, kita kena lalui walaupun dia membengkak-bengkok ke apa. Sebab kadang-kadang bengkak-bengkok tu akan melonjakkan kau naik sampai ke atas. Untuk siapa yang masih dalam dunia trading, kumpulkan knowledge sebanyak mana yang mungkin dan insya-Allah satu hari nanti korang akan berjaya, kau akan faham macam mana chat tu tersebut. Mantap. Belanja sikit kata-kata untuk kroni ni, untuk komuniti tah. Belanja sikit untuk komuniti. Okey. Carat podcast. Untuk Carat podcast InsyaAllah aku tak pernah nampak lagi satu tim yang sangat ada kerjasama yang sangat kuat. Satu tim, aku percaya yang Carat akan fly high lepas ni dengan apa yang diorang akan buat. Seperti yang kita tahu, Carat pun on the way nak buat AI juga. Kita give support. InsyaAllah Carat fly high. Fly. So lagi setahun dua lah. Sikit lagi je kita orang nak keluarkan kita orang punya AI ni. So akhir kata daripada kita ni, kita thank you jemput thank you Okay, terima kasih Dota. So kita boleh akhiri dengan hashtag Close the Profit. It comes away, can I can't control.